Okay geng, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Triangle geng. Macam biasa aku nak turun mancing lagi, tapi aku nak ketuk-ketuk micro jig geng. Aku baru sampai ni lah. Aku ni bersama Topik berdua. Semoga ada strike padu-padu Topik. Mantap. Alright. Ini aku baru sampai, aku nak set up dulu. Semoga ada rezekinya geng eh. Okay, stay tune geng. Semoga ada hasil-hasil lain hari. Strike geng eh. Alright. Okay geng, yang biasa aku makan 15 gram. Topik berapa gram? 15 gram. 15 gram juga geng eh. Bismillahirrahmanirrahim, balingan pertama. Kita ketuk-ketuk geng, semoga ada yang sudi. Nak tahu dia nak kasih nari, kan nak banyak. Lepas-lepas laut jadi lah. Air mulik ni. Nampak air cantik kan lagi. Tak tahu dia ada tak ada je. Kalau tak ada kita cari tempat lain. Anak bunga comel ni. Kecil geng anak bunga. Cari lagi. Manakah dia duduk? Strike pertama anak bunga geng. Ni kena taruh air, nanti dia mati. Taruh air dulu. Sayang nanti dia mati. Kita nak ambil boleh lepaskan. Okey, hidup. Okey, strike yang kedua. Yang ni okey sikit ni. Ada saiz boleh ambil. Nampak geng dia ketuk. Dia nak sambar, takut off camera dia makan. Ada ketuk. Ada ketuk. Okey geng. Yang kita boleh ambil besar ni, boleh buat lauk. Aku off camera dia makan pula geng. Jenak, jenak, baby jenak. Jangan lucut. Dah nampak susah. Yang ketiga kena pipi geng. Dia sambar-sambar kena pipi. Yang ketiga, ini tak besar geng. Simpan dulu. Biar dia dalam tu dulu. Tahu air sikit macam air kurang je. Hidup yang di dalam ni selalunya. Main dulu kat situ. Pindah dulu geng, cari spot lain dulu. Kurang lagi. Lama ketuk tak ada. Tak apa, kita cari tengok spot lain dulu. Alright. Kita ketuk-ketuk geng, cari ni spot kedua. Tengok ada tak ada. Tadi tu kurang geng. Tak dapatkan 3 ekor. Lama ketuk geng Cuba je lah. Mudah-mudahan ada. Kalau dia nak kasih sekejap je ni. Kalau dia nak ada kat bawah. Strike ni. Jenak. Jangan lucut. Alhamdulillah. Jenak. Lambat geng nak tunggu dia makan. Ketuk baru jumpa. Kita cari lagi geng. Manakah dia? Makan lagi. Makanlah je nak. Tambah lagi. Oh, bawah ni je dia makan ni. Bawah ni dia ketuk tak lekat. Okey, kena. Ni. Oh, baby lagi. baby. Mantap. Simpan dulu. Duduk sini, Bik. Duduk sini ketuk bawah ni. Tu jauh sangat belakang. Nak balik susah.
Dah strike 4 ekor geng, tapi 2 ekor boleh lah ambil buat lauk. Tak apa, kita ketuk lagi. Sementara dia ada ni, kita ketuk je geng. Nak duduk belakang ni pun boleh. Boleh. Baik. Strike. Okay. Jangan longgar sangat. Jangan kendur. Sini ada ni. Naik. Alhamdulillah. Akhirnya strike. Ada geng. Topik strike lagi. Ikan bawakan dia ikut. Banyak wik. Mantap. Ni boleh sini lah balik goreng ni wik. Lepas lauk. Mantap. Okay. Goreng sambal dia. Goreng sambal dah sedap. Goreng pasal ambil isi dia. Ambil isi dia Jiran saya buat macam tu. Ya. Yang kali pertama ke kali kedua saya dapat tu lagi. Nah, ambil lah sikit. Ni. Dia goreng garing-garing, lepas tu ambil isi, dia buat. Strike padu. Nak padu ke? Sekejap tengok sahut dulu. Bising pula. Bukan boleh kot. Boleh? Standby je. Jangan kena jadi macam hari. Kasar. Sahut dulu. Itu hari kena putus depan mata. Alamak, sedihnya saya. Sedih weh kalau gitu. Dah main-main kat depan ni lepas sayang. Weh jangan. Jangan buang ikan. Dah dapat seekor susah. Ah. Aduh, lucut geng. Ada sambaran geng bawah ni. Saya dah senang. Tapi bila dapat tu jangan pakai tu. Dia ada geng. Dia ada bawah ni. Tapi tu kena. Lucut. Tapi kecil. Kat bawah ni ketuk. Dia dah ada dah. Tu. Aduh. Tak kena betul dekat ni. Mulut dia. Tu. Kena lagi. Betul geng, dia ada kat bawah ni. Memang ketuk-ketuk dia ada je. Tapi tu lah besar kecil lah. Tu yang tak lekat tu. Tak apa. Ada kecil kata orang, ada besar. Macam kena? Tak kena. Kena tipu je. Kalau ada dekat bawah ni, tak boleh bising-bising. Sebab kita betul-betul bawah dia kan. Tu isa slow. Kita dekat atas spot. Baik dah. Ni besar sikit. Ni boleh ambil. Alhamdulillah, rezeki. Kan dia cakap, dia ada, dia main. Sama mesti kena. Pasang bumbung geng, tak tahan, panas. Dia punya panas lisih. Ni kita masih strike geng. Semoga tambah-tambah lagi rezeki. Masih mancing lagi. Tak tahan geng, dia punya panas tak tahan geng. Pindah lagi spot kan. Kita ketuk depan-depan ni tengok. Ada tak yang sudi? Aduh, lucut yang ada ketuk. Okay, ada. Ada. Ada geng. Jenah lagi. Baby tanda. Cari lagi. Mana dia lagi? Makan lawah ikan lagi. Ada makan?
Panas geng, tak tahan. Ni baru ada angin sikit ni. Kamu. Kena. Talang banyak tu ikut. Alhamdulillah geng. Ada juga. Mata masuk dalam ni. Ada. Terat. Mantap. Sini. Duduk sini. Baby kita taruh dalam tu dulu. Okay. Baby simpan dalam ni. Banyak lagi yang baby. Baby dah banyak. Kalau besar sikit boleh ambil. Kecil sangat tu kita boleh lepas nanti. Aduh. Okay, kena. Ada tak? Ni mesti baby ni. Baby lagi geng. Woi. Dia belum sempat membesar lagi geng Simpan dalam ni. Banyak lagi geng. 6 boleh lagi ni. Oh. Hai. Ini memang saiz ultralight ni geng. Kecil. Kecil betul. Slow dia makan kat bawah tu dia. Ketuk dia sambung. Ketuk dia sambung. Ada. Talang. Apa tu? Bunga. Okey. Layan. Ada keluar drag tu, mantap. Oi, kasar. Saiz boleh goreng. Ini saiz boleh goreng geng. Mantap Pik. Tambah lagi. Cari saiz laut pula. Ni saiz aquarium banyak kita dapat ni. Saiz aquarium. Okey. Drag keluar lah. Mantap lah Topik. Mantap Topik. Bunga lah ni. Macam lagi ke depan. Boleh lah tu. Kasar tu. Jangan lucut. Bayi-bayi macam ni okey lah ni. Okey, mantap. Masih mancing lagi geng. Tapi air dah stop geng. Air dah tak pasang lagi. Aku tunggu dia gerak surut pula. Ini yang kecil-kecil ni aku rasa aku kena lepaskan lagi. Dia dah tak sihat sangat ni. Aku takut dia mati. Sekali ada 11 ekor geng. Besar-besar gini. Ini aku lepaskan Ada 11 ekor geng. Nanti aku biar lama-lama takut panas mati, sayang. Tadi aku lepaskan lah 11 ekor strike anak-anak ikan. Ni pun dah okey ni geng. Bagian mancing tak apa. Yang besar-besar aku dah simpan dalam tumbuk. Ini aku lepaskan dululah. Takut mati sayang geng. Tak membesar dia nanti. Biar dia besar tu. Jangan dia makan balik. Right. 11 ekor. Kita lepaskan dulu. Takut mati sayang. Right. Nanti besar makan balik. Alright. Talang apa ni? Tengok dulu. Macam kasar je. Tak tahu lagi ikan apa. Tengok dulu ikan apa tak tahu. Takut talang. Tak meloncat pun. Bunga kasar. Ingat talang. Alhamdulillah. Jap. Alhamdulillah, bunga yang kasar. Ada dia. Ni Separuh air dia sambar. Susah gini lagi yang kita cari. Tadi kecil-kecil sangat lagi. Kecil-kecil sangat tahu aku lepaskan kan. Kecil ni kita ambil. Ini kita boleh ambil besar. Mantap, rezeki yang mantap. Kita cari lagi geng. Alhamdulillah, tambah-tambah lagi yang kecil-kecil dah lepas. Susah kita ambil lah buat lauk.
Alright. Strike lagi geng. Oh, kenapa ni? Oh, gerut-gerut. Dia rupanya. Tuk dah ni. Air dah mati. Tunggu air surut. Redup sikit geng. Redup sikit. Makan lagi wahai ikan. Pencet geng. Apakah ini? Oi, barakuda. Baby barakuda. Baby barakuda. Tapi jangan kendurkan tali, nanti makan kena tali putus. Oi, mantap. Baby barakuda kat sini memang dia ada je selalu dapat baby khusus lagi ni. Oh, pelai jatuh. Right. Gigi dia tajam. Mantap, mantap, mantap. Tambah-tambah lagi. Kena geng, tak tahu ikan apa. Oh, gerut, gerut, gerut. Gerut kasar geng. Alhamdulillah. Yang ni boleh ambil. Gerut kasar. Yang ni saya boleh ambil. So tak apa ni, sedap ni. Mantap, mantap, mantap. Dia punya makan. Okay. Cari lagi. Apa ni? Apakah ini? Macam kasar ni. Oi, dia nak kasar. Dia nak hak lagi. Alhamdulillah, tambah-tambah. Dia ada lagi geng. So gini sedap kita buat lauk. Dah rezeki tambah-tambah. Selagi boleh mancing ni kita mancing lagi geng. Dah rezeki. Kita cari lagi. Kasar sikit geng. Apa ni makan ni? Ikut dia apakah ini? Macam kasar. Talang. Boleh. Sangkut badan dia. Oh, sangkut badan dia. Patutlah. Sambal-sambal dia tadi ni dia agaknya ni. Betul dah, ni kecil. Gerut lagi. Alhamdulillah, gerut kedua. Dia ada ke sama gerut kedua. Gerut ketiga. Tadi kecil tu aku dah lepaskan. Besar sikit. Ni boleh ambil ni. Goreng. Ada ni kat mana ni. Petang ni angin kuat sikit kat mana ni. Ada gerocak sikit ni. Ketuk-ketuk lagi. Cecek strike lagi. Alright. Yes, tambah-tambah lagi gerut. Ambil. Saya suka ikan ni. Bunga dah hilang je ganti gerut. Tak apa, kita main lagi. Bunga tak jumpa lagi agaknya. Tambah-tambah lagi rezeki. Cari lagi strike. Di mana ke ikan jenak kerapu? Okay lagi, aku dah kemah-kemah lagi. Air pun dah surut. Aku ingat nanti aku update ikan geng. Ni aku dah gulung-gulung mancing semua. Angin kuat lagi. Air pun dah surut. Nanti aku dia update hasil ring tadi geng. Alhamdulillah ada juga jenahak geng Tapi jenahak je lah. Okay. Nanti aku update hasil right. Okay lagi. Alhamdulillah tadi aku mancing air pun dah surut ni. Aku dah nak balik dah. Aku mancing bersama Topik. Berdua. Ketuk-ketuk mengkojik geng. Alhamdulillah geng. Ada juga rezekinya geng. Okay geng, jom kita tengok hasil. Ni geng sini geng.
dapat sebelah ekor anak bunga atau anak jenahat yang aku ambil lagi Yang tadi aku lepaskan dalam sebelah ekor juga, kecil-kecil sangat. Yang ni aku tak sempat nak selamatkan, dia mati, jadi aku ambil je lah. Keruk 3 ekor, kerapu strike, off camera geng. Aku lupa on camera ni tadi. Topik dapat. Mantap Topik. Okay, mantap. Terima kasih Sifu. Okay, ada masa kita pergi. Okay, ada masa kita pergi lagi lah. Okay. Right. Okay. Ada masa aku boleh lagi. Jangan lupa like, comment, share, tag jumpa lagi Jumpa lagi, ada juga rezekinya walaupun tak banyak, tak besar-besar tapi ada. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.